Korang tahu tak, kerajaan baru je umumkan pendidikan percuma dan pengecualian bayaran balik untuk peminjam-peminjam PTPTN. Mulai tahun depan, 5,800 anak daripada keluarga miskin, iaitu yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM2,705 yang belajar di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA akan nikmati pendidikan percuma. Bahasa mudahnya, beasiswa lah. Bantuan ni bukan dibagi suka-suka ya, sebab kerajaan ataupun PTPTN akan tapis menggunakan sistem data dari e-Kasih. Kalau korang dalam golongan yang susah, update lah supaya korang boleh dapat bantuan. Sebab peruntukan ni diberikan sebanyak RM120 juta tahun ini. Tapi korang faham, bantuan untuk pembelajaran ni tak boleh diberi untuk satu-satu tahun saja. Korang nak belajar 3-4 tahun kena dapat bantuan tiap-tiap tahun. So benda ni akan berulang dalam tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. So langkah ni sebenarnya amat bagus sebab dia boleh meringankan beban pelajar miskin yang walaupun keluarga dia miskin tetapi dia tetap nak sambung belajar supaya dia boleh ubah the socio-economic status of keluarga dia. So tak payahlah pening-pening kepala buat kerja part-time waktu belajar, which is fair. So tak apa, dengan benda ni insya-Allah diorang boleh fokus 100% dalam pembelajaran. Dan selain itu, kerajaan pun ada umumkan pengecualian bayaran balik PTPTN kepada lebih kurang 6,000 peminjam yang memperoleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama, first class ya, dari keluarga berpendapatan B40 dan juga M40. Peruntukan sebanyak RM90 juta setahun pun dah diberikan dan korang perlu mohon dekat website PTPTN ya. Jangan harap bantuan ni diberi secara automatik, kita kena fight. Don't trust the system, tapi the system is there lah, masuklah. Inisiatif ni bagi saya bagus sebab digalakkan pelajar-pelajar lain kalau belajar betul-betul, dapat kelas pertama, boleh dapat pengecualian bayaran balik. Sekaligus dapat lahirkan pelajar yang berkualiti. So, kalau korang rasa video ni best, bagus, sesuai untuk orang lain, jangan lupa share dan follow Financial Faiz.